اللهم صل على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih di Khaimah Moreh. Malam ni assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Malam ni malam Ramadan ke berapa ni? Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Tadi baru lepas kita tarawih. Kita tarawih buat apa tadi? Khatam? Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah Taala. Kita ada niat untuk pakcik-makcik yang sudi berkongsi rezeki dengan kita. Mudah-mudahan kita doa di malam Ramadan ni mengalirlah keberkatan Ramadan. Mengalirlah keberkatan Al-Quran yang anak-anak baca ni, mudah-mudahan sampai pada kedua ibu bapa mereka dan juga kelanggar arwah insya-Allah. Dan juga pelan-pelan kita ambil, kita makan semua. Okey, baik. Terima kasih makcik-makcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, syukur pada Allah Taala. Malam ni anak-anak dapat makan spaghetti dan juga ni keropok nachos, ada buah-buahan, ada ayam special bersama anak yatim asnaf. InsyaAllah ajak sekali lagi siapa yang nak berkongsi rezeki untuk anak-anak yatim asnaf lepas pada khatam Al-Quran, lepas pada mereka tarawih, kita jamu mereka. Tengok malam ni meriah mereka. Anak-anak seronok tak? Esok insya-Allah kita nak buat cucuk udang nak? Okey, baik. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان الأنام يا أكرم